Okey, seterusnya kita nak tengok nak buat KPI. Okey, KPI ni dia macam ni Bena. Sekejap dia loading. Okey, pergi dekat trend tu yang kamu masukkan tu. Kamu boleh pilih sekejap Okey, sekarang ni kan saya suruh kamu isi ni kan. Jadi bila kamu isi tadi TOV, ini yang kamu dapat TOV kamu. Okey, 8.60. Jadi kamu tengok tak? Ini GPMP terbaik adalah 6.78 dengan peratus peningkatan TOV SPM tertinggi adalah 21.98. Jadi kamu boleh buat untuk bid. Contohnya kalau kamu nak KPI, kamu boleh kata, okey, katalah saya nak kata 22% peningkatan. Bila 22% peningkatan, dia pergi kepada 6.67. Okey, jadi 6.67 ni, okey, dia suggest 6.67. Okey, kita ambil semualah 34%. Okey, 5.55. Jadi dia belum lagi bid yang terbaik. Mungkin pergi boleh 35%. Okey, tak berubah. 38%, 38%, 5.46. Okey, boleh. Okey, yang ni 20%, katakanlah 20%. Oi, banyak sangat ni fizik. Nak 15%, 5.4774. Okeylah. Yang ni 32.06 paling tinggi. Jadi 5.22. Okey, 35. 5.22, 38%. Okey, 5.04. Okey. Jadi 8.17 ini paling tinggi. Jadi 20%, katalah peningkatan 20%, 6.35. Dia boleh bid 7.39. Okey, dan yang terakhir 32%. Jadi 5.39. Okey. Kalau 53%, okey, 38% dia bagi berapa? 5.35. Oi, 40%. Okey, 4.74. Jauh sikit sebab dia kamu sikit. Jadi ambil 39% tadilah. 38%. Okey, 5.35. Katakanlah kamu ini kan. Jadi bila dia suggest kat sini, maksudnya kalau kamu pergi dekat headcount, katakanlah matematik. Okey. Dia suggest tu sebenarnya dia dah suggest kat hujung ni. Berapa? Okey. Ni cadangan ETR. Okey. Okey, bila budak tu tak hadir, dia kosong lah. Okey, dia tak akan ada cadangan ETR. Jadi, apa yang kamu boleh buat kalau kamu rasa kamu nak, okey, pergi dekat trend KPI tadi. Okey, saya setuju dengan KPI suggest ni, kamu salin je balik. Bila kamu salin, apa yang akan berlaku adalah dia akan copy. Okey, copy. Okey. Sampailah sini. Okey, dah settle. Jadi dah copy. So apa yang berlaku bila dia copy? Okey. Jap. Dia running jap. Okey. Apa yang berlaku bila dia copy adalah dia ambil nilai ini, letak kat sini. Okey, jadi yang ni jangan kacau. Jadi satu pelajar dia tidak hadir, jadi kamu terpaksa buat secara manual. Contohnya kamu letak E, letak grade je E, jadi dia akan suggestkan markah itu. Okey, so nanti last sekali, okey, kamu pergi dekat trend ni balik. Okey, dia akan ubahlah kat sini. Berapa KPI kamu? Bila kamu tambah, dia akan berubah. So, kamu akan dapat inilah. Kamu punya bidang punya grade GPMP, grade bidang kamu lah. Okay, so kalau tak setuju, nanti boleh buang balik lah. Reset ETR lah. Buang. Jadi bila dibuang semua nanti. Jadi saya letak GPMP terbaik ini sebab kita nak tengok kamu nak buat perbandingan. Bila kita reset kan, apa yang berlaku dia akan buang. Okey. So yang ini pun kamu boleh buang lah nanti untuk buat KPI. Jadi bila TOV ni, jadi dia suggest macam ni.